bahan digital memperkasa pendidikan negara. Begitulah tema pertandingan video kreatif TVPSS pada tahun ini. Untuk memahami lebih mendalam tentang tema ini, marilah kita saksikan sebuah filem pendek yang bertajuk Cahaya Digital. Apa nak jadi lah si Aiman? Tak apalah bang, tolong je lah dia. Mana tahu nanti dia boleh berjaya ke? Aiman? Ya pak. Macam mana sekolah tadi? Okey je pak. Cuma kawan semua ada laptop, Aiman je tak ada. Tak apalah, bapak tak mampu nak beli laptop Asus untuk kamu. Betul juga kata bapak Han Aiman. Kita ni bukanlah nak kata mampu sangat. Takkan nak beli Tuhan pun tak kena minta korang. Ikutlah nanti, tengoklah macam mana kemampuan dan korang punya apa. Aiman, Han tak ajak kat rumah. Aku tak ada laptop tu, aku ada phone dengan buku je. Ya? Aiman tak ada laptop. Ya ke? Dah Aiman jangan bimbang tau. Walaupun tiada laptop, banyak lagi cara untuk belajar digital. Jangan lihat kekurangan tetapi lihat pada peluang yang ada, okey? Tapi cikgu, saya rasa susah. Sebab orang lain ada laptop, saya tak ada. Tak apa Aiman, bukan peralatan yang menentukan kejayaan kamu Aiman. Yang penting adalah kesungguhan dan cara kita menggunakan sumber yang kita ada. Yang penting, kamu kena usaha sikit demi sedikit, okey Aiman? Janganlah putus asa walaupun tak ada digital, okey? Betul teman, cikgu pernah ajar kita cara nak buat kreatif. Kita apa boleh buat? Boleh masuk. Puan, saya guru kelas Aiman. Saya nak buat permohonan laptop untuk kemudahan Aiman. Boleh tak Puan? Boleh. Saya rasa kalau kita buat macam tu, Aiman boleh berjaya satu hari nanti. Assalamualaikum Aiman. Assalamualaikum Puan. Saya datang ke rumah untuk menyerahkan laptop kepada Aiman. Waalaikumsalam. Terima kasih sebab datang. Dijemput Muhammad Aiman bin Shah ke atas pentas untuk menerima hadiah toko IT. Wah, Aiman, seronoknya dapat hadiah daripada pihak sekolah. Begitulah cerita tentang Aiman mendapat inspirasi daripada sumber digital yang akhirnya membuah kejayaan daripada hidup Aiman. Sekian saja laporan daripada saya, Nur Farisya Kisina binti Muhammad Sabri dalam laporan TVPSS. Waalaikumsalam. Masuk. Jangan tunjuk. Okey, semua. Tak boleh tunjuk. Masih kau. Tuan.